pancit. Dan naik atas pancit. Senyap kan tidur kau. Up and biru, you marah, I love you. Ikut ABC. Oi, saya suap. Oh, steady. Kita ride camp kali ni. Kita nak pergi mana? Cameron Highland. Okay guys, kami baru sampai dekat Petronas ni, Simpang Pulai ni, nak menuju ke Cameron Highland. Oh, hujan lebat tadi, baru perjalanan hujan lebat kau-kau ya. Nak tunggu lagi seorang ahli untuk konvoi. Kita punya abang muda kita, dia tak sampai-sampai lagi. Oh, naya, oh, hujan kau. Dia belum sampai. Keep those hands up for tonight. Okay guys, kita dah sampai di campsite. Campsite ni nama apa? Azam Orange. Azam Orange kat Cameron Highland lah.
So kita kena parking kereta dekat parking kereta pula. First time kan naik motor. Dia teringat kereta juga. Sejuk ya amat. Parking motor dekat sini. Lepas tu kita kena buat turun barang. Campsite dia kat bawah tu lah. Saya pun first time sampai ke sini. Ni mungkin Saya dah kali ketiga. Kali ketiga. Saya kali kedua. Oh, kali kedua naik motor ke abang? Ni Saya dulu naik kereta. Berpusing-pusing lah tayar kat sini. naik kereta lalu jalan tadi tu. Jalan ni. Tapi dah ada simen. Dulu lagi teruk lah. Dulu lagi teruk, sangkut. Sekarang ni dah batu lah. Ada batu. Tapi Naik manjat lah. berbatu pun kalau jalan macam ni. Kalau selisih je lah. Macam mana? Jenuh Kalau pasir mudik selisih. ni jalan macam ni. Memang macam kurang sesuai lah kalau naik kereta kat sini. Kena naik motor lah. Ke ada 4 wheels, awak siapa yang hati kental boleh. Right, jom. Kami nak turun barang lah kat sini. Sejuk ni. Lah ni dah pukul 6.30 lebih kurang. Okay. Berat saya bawa sleeping bag. Tilam angin pun yang hiking je. Tilam ke? Masa kita pergi mana tu? Orang asli bersuara. Nama yang setting. Let's go guys. Kat 8 tahun. Mentang-mentang lah helmet Apollo. Dia tinggal situ. Relax. Helmet Apollo dia. First time ni kita camping. Ride camp. Sini lah tent. Jalan ni. Owner. Owner ke? Ya. Mesti nama Azam kan? Azam. Baru Azam lah. Nampak dia. Oh, Nampak dia. ingat nama Azam. Tu yang bawah sana. Okay bang. Ada tu tapak satu yang tapak C tu dia. Tu dia. Tapak yang tu je ni. Yang tu. Yang sana kan. Yang sana tu ada kosong. Yang tengah tu, view tu. Okay. Boleh. Okay bang. Ya, okey. Boleh. Oh, dapat cantik lah. Alan. Ha? Alan masuklah tapak tu. Buat mana? Tu buah-buah nanti kita boleh petik makan. Ni toilet baru kan? Bohrin. Aku tak toilet ni. Boleh makan. Kita muntah makan. Alan ambil sini Alan. Ha? Ni. Ui. Mai lepak sini. Kau lepak sini ya semua. Ha? Lepak sini. Tak muat. Muat. 4 tak muat. 3 buat kan? 3 muat lah. Tapi tak apalah, ni 4 kursi. Sini kita lepak ni. Masalah kursi bukan bawa pun. bawa. Kursi lah. Ha. Tak bawa. Sini lah ni kita lepak ni atas ni. Ha. Ni parkir masak Maggi. Boleh. Tu view dia. Nampak Pulau live. Poy dia. Cantik view. Kita layan view kan. Uyuh. Okay, kita letak barang sini dulu. Right, tapak kami. Dia macam deck di sini lah. Pumpkin kat sini. So berviewkan depan ni. Cantik. Situ ada campsite tu. Nice tu. Okay adik, macam mana? Sejuk tak? Adik? Okay, jom kami nak pasang kemah dulu. That girl is a runner. She was born to get away. Hear that two-tone humming. Okay, siap pasang satu. Kali ni saya pasang SWS. Ini warna kuning. Untuk anak saya nak tidur 2 orang macam sempit juga. So kita pasang lagi satu kalau hijau. It would end the both of us. There's a first for everything, like a hand on mine. Tak buat apa. Kau dah pasang lah siap. Simple. Sejuk je amat. Nak mandi pun menggigil ni. Menggigil mandi. Kantoi. Kantoi. Pen merah, pen biru. You marah, I love you. Tuhan. Ni sidai sebab apa? Sebab tadi kena hujan. Ni kasut pun dah lembab ni. Sejuk kaki menggigil. Tak nak kena salin ni. Basah lencun ni. Baju lembab. Spender pun basah. Lepas maghrib lah kita Ha, solat. Ring lah atas jaring.
Boleh baring? Ini syok ni. Dek. Dulu boleh reti. Dah keput dah kot. Ya, terjun tu lepas ke bawah. Kuat lagi. Tak basah. Oh, adik Pi. Swimming pool. Ini swimming pool. Pi dengan Abang Ijam. Nampak air? Nampak air? Tengok sikit. Okay. Kita dah siap pasang kemah. Lepas tu kita nak masuk barang-barang sikit dalam tu. Saya buat macam ni lah. Ni okey lah rapat yang tu ke? Boleh je lah. Benda ni boleh angkat-angkat. Tak sesuai kan? Pindah sana. Alan duduk sini Alan. Muka pun cantik. Kau sini? Kau sini? Ngandang sana. Oh no? Ni rata sikit. Tapi itulah tak ada ni lah. Tak ada bumbung. Jom kita adik. Pukul 8 lah. Pergi lah. Ini Ngajang berapa? je. Pukul 8 ni. Ni pukul 7.30. Okay. Eh? Kat sini kita letak barang. Buat besok. Tilam apa? Saya dengan orang rumah. Ingat ke tilam? Apa? Bukan tilam. Bantai. Sleeping bag bawa tak? Bantai. Ha? Sleeping bag bawa? Kau tilam rupanya sleeping apa? Apa bantai. Aduh. Okay guys, kami baru saja selesai balik makan tadi. Kami makan kat luar saja. Sebab bawa barang yang simple-simple je. Ini bawa motor buat meja tu. Main lah. Makan pun dekat Berincang tadi. Lepas tu pagi lepak lah. Kebetulan kawasan deck ni pun ada tempat lapang. Bolehlah sambil menghirup udara segar, menikmati kesejukan yang melampau. So borak-borak dulu. Jangan lupa roti absing. Tiap sini yang dilupakan. Besar mat. 18 darjah Celsius. Oh tunjuk 18 darjah Celsius nampak. Betul. Sini. Tak sembang apa? Sembang apa malam ni? Sini ada berapa tapak? Dia ikut ABC. Itu hari gambar saya sudah Itu yang baru tadi kan. DE. sampai G Campsite ni dia apa macam dia ni lah di lereng-lereng bukit kan. Okay lah untuk ni untuk Buat camping. apa motor camping apa Tapi lagi dia guna ni kalau dia guna besi. solo-solo couple Dia kuat sikit. okey lah main yang baru lepas kahwin dia. nak family tu nak set up macam beria-ria kan. Susah sebab nak angkat barang jauh juga. Ui, bukan jauh. Dia jauh naik bukit. Jauh naik bukit, turun bukit. Menongah juga ah. Member pun penat. Memang penat. Komando. Begitu Komando pun penat. First experience naik motor camping. Sebelum ni rasa tak pernah lagi kot. Naik kereta tu iyalah solo ke apa kan. Menempuh hujan, Kan panas. hujan tak tahan tu. Gila basah spender tu. Yang ni mesti ada. Assalamualaikum. Selamat pagi. Kami masih lagi berada di
Azam Orange campsite kan? Azam Orange campsite kat Cameron Highland. So cuaca pagi ni biasa, confirm sejuk-sejuk lah. Ni Mr. Uda kita tengah buat breakfast. Ni dia taja. Buat Dia taja lah konon. biasa-biasa je. Minum biskut. Alhamdulillah cuaca semalam pun baik, tak hujan. Cuaca biasa lah, suhu yang biasa 18 hingga 20 darjah Celsius. So pagi ni kami plan Nampak? Iklan. breakfast dulu. Lepas tu kita akan buat campsite review sikit. Kemas-kemas tu balik lah. Kita nak ronda-ronda kat Cameron Highland sekejap. So, kita sambung ride untuk pulang. Ke susu dia macam memang dia tak minum? Ke Saya tahu dia rahsia awak. Dia rasa awak. Dia rasa. Dia rahsia awak tak cukup lagi tu. Saja awak gelak asap. Saja awak gelak asap. Alhamdulillah tak panik kot. I don't need a reason to say what I want when it's real. If I see you acting patient, you never know your last meal. Faster than you like, sober and that's the end. Faster than you like, sober and that's the end. Okay guys, pagi ni kami nak pergi buat campsite review sikit. Saja nak share dengan anda semua tentang campsite ni. Nanti boleh tengoklah video saya campsite review Azam Orange campsite next video. Okay. Cik Azam kan? Cik Azam kan? Ni yang warna yang sebenar. Okay. Bagus abang oi. Boleh di Kedah kalau ni yang sampai 40 tu. Panas kan? Panas. Panas lik-lik bukan panas lah. Ya. Ni panas-panas sejuk ke ah. Ni duduk sini relaxing. Ya. Hanging on, walking tall. Some days I got no use for it all. Working hard, making less. Some days are bad, bad at best. Foolish notions, foolish lies. I set to thinking I could make something of me. Playing every game except the line. Okay guys, kami sambil-sambil tu kami datang petik buah oren. Oh tu depan tu. Ui banyak. Oren. Banyak. Ni kita punya. Siap bawa beg plastik ni. Oh ni. Okay, kita dah sampai kat kebun ni. Memang hui. Bawa oren lah. Nama apa oren memang oren lah. Bila oren baru boleh petik. Kalau hijau tu jangan petik lagi. Ni buah macam buah ni. Nampak. So petik. Kita try makan tengok. Manis tak manis. Rasa apa kan. Dengan rasa bersalah sudah. Mocik-mocik weh. Dia orang kata tak besar-besar Dia kecil je. Dia tak masam sangat. Manis. Suruh lah. Ambang mata. Tu atas tu. Lok. Rasa sebenarnya. Oi, saya suap.
Oh, ni mana ya? Boleh. Oh ni. Kita tengok perangai orang. Dia ada Dia limau madu kan. limau madu. Tapi dia tak besar. Lagi tu dia masam-masam manis. Tapi nak kata masam sangat tu tak Ada yang manis, ada yang masam. Okey. Tengok pada pokok kan. Alright. Boleh petik, makan. Nak bawa balik, kena minta kebenaran owner dulu lah. Oh. Wah. Makan. Melampau. Nak bagi bunyi. Belum masuk mulut dah bunyi lah. Dia punya nak bagi bunyi. Hasil. Kita makan sampai puas. Sampai ciri. Dekat sampai muntah. Sampai dah. Lepas tu baru kita naik atas. Ni. Dia kalau ni dah kering tau. Kalau yang Kering. dia tak berair. Mana tu? Sikit. Mana tengok? Oh. Nak. Pilih sikit. Kebun dia luas lah, luas. Kebun. Daripada atas turun ke bawah. Ha? Sungai kan? Lawa dia. Oh, sungai kat bawah ni. Sungai bawah ni kena turun. Tak larat nak menampak. Cukup lah. Turun bawah, lagi banyak lagi buah yang berkala oren. Kat atas tadi, kala hijau-hijau lagi. Puas. Puas makan. Jom. Kita nak kemana-kemana. Okey guys. Perlu gerak lah. Pancit tu. Pergi petik buah oren tadi. Banyak juga dapat hasil tu. Nanti kita ajar dengan CEO. Kok boleh bawa balik kan. Alright. Pemandangan best setakat ni. Dia memang panas, bercahaya. Tapi masih lagi dalam suhu yang sejuk lah. So saya nak kemas-kemas barang dulu. Kita dah nak start check out. Alright. Let's go. Satu, dua, tiga. Okey, satu, dua, tiga. Lagi sekali. Terima kasih. Okey. Terima kasih banyak datang lagi. Alright. Datang sini. Okay. Wah, saya dah 3 kali lah. Apa yang dilihat ni hasil kerja tangan raw orang pekebun lah. Cuba jangan orang datang sini high expectation lah. Betul, tak boleh. Jangan expectation Boleh, lah. tak Kadang boleh. dia match ni macam sobat TV macam glamping apa semua. Glamping tak boleh. Itu minta maaf je lah. Ini minimalis konsep Yes. semi wild. betul. Siapa yang boleh hadap benda macam ni, datang. Ya. Jangan datang lepas tu nak komplain. Kita tak suka. Ya. Saya dah share video ni, dah sikit dapat gambaran, boleh tengok saya punya full review campsite lah. So boleh tengok gambaran. Siapa yang boleh hadap datang. Ya, tu. Okey. Jom kita gerak dulu ni atas. Oh, berbuih. Pancit. Nak naik atas pancit. Sebab kita kena angkat barang.
Tengok maling gunung. Maling gunung dia relax. Cuba ni pusing. Tengok. Maling gunung dia relax nampak. Mana relax ni pun nak mati. Jangan tinggal saya. Jangan tinggal saya. Aduh. Sikit. Aduh. Sikit. Sikit. Alhamdulillah. Okey. Nak syok camping. Kita sebelah tangan je. Aduh. Ya syok camping. Ingat syok lah camping. Letih tau. Okay guys, sampai di sini saja video saya untuk camping vlog kali ni. Saya bersama sahabat saya 2 orang. So kami ride and camp ataupun motor camp di Azam Orange Farm campsite. So satu pengalaman yang baru, anda wajib cuba. Okay, terima kasih kerana sudi menonton sehingga akhir video. Semoga kita berjumpa lagi di next video. Jangan lupa subscribe, like, share and komen video-video saya. Assalamualaikum. Bye.